Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya pada hari ini Cikgu Nur Safina binti Saleh dari SMK Darul Aman Haid 1 Jitra Kedah. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsi tajuk Matematik Tingkatan 3. Tajuk yang Cikgu pilih adalah daripada bidang pembelajaran sukatan dan geometri. Dan tajuk yang Cikgu pilih adalah daripada bab 8 iaitu lokus dalam dua dimensi. Pada hari ini, Cikgu akan berfokus kepada standard pembelajaran 8.2.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus. Pada hari ini, Cikgu akan membincangkan dua soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan lokus. Okey, kita akan mula berbincang soalan yang pertama. Okey, di sini cikgu minta anak-anak pelajar untuk membaca soalan yang tertera di skrin monitor masing-masing. Cikgu bagi masa lebih kurang 1 minit untuk membaca soalan yang dipaparkan. Okey, berikut adalah rajah yang menunjukkan sata chartes berdasarkan soalan yang dipaparkan. Okey, berdasarkan soalan, pelajar-pelajar perlu tahu apa kehendak soalan. Di sini dapat dikenal pasti, kehendak soalan adalah menandakan semua titik persilangan antara lokus P dan lokus Q dengan simbol bulatan. Sebelum kita menandakan semua titik persilangan antara lokus P dan lokus Q, kita perlu keluarkan lokus yang berkenaan iaitu lokus P dan lokus Q. Maklumat yang tertera dengan kotak biru. Titik P bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa 3 unit dari paksi X. Pelajar-pelajar perlu tahu lokus yang terhasil apabila titik P bergerak dengan keadaan jaraknya tegak sentiasa 3 unit dari paksi X ialah garis melintang yang selari dengan paksi X. Untuk mengeluarkan lokus tersebut, pertama sekali kita kena kenal pasti paksi X. Okey, di sini cikgu tandakan paksi X dengan garis berwarna merah. Kemudian garis tersebut digerakkan sebanyak 3 unit mengikut skala yang telah tertera. Okey, kemudian kita berpindah pula kepada lokus Q yang titik bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari asalan. Clue bagi lokus soalan ini adalah asalan. Asalan merupakan suatu titik. So, di sini pelajar-pelajar perlu tahu bila suatu titik dari asalan bermaksud terbentuknya lokus bulatan. Okey, anak-anak pelajar boleh merujuk kepada SATA. Okey, titik asalan telah ditandakan dengan bulatan hijau. Untuk melukis lokus Q, kita perlu menggunakan jangka lukis di mana jarum pada jangka lukis diletakkan pada titik asalan dan bukaan jangka lukis adalah sebanyak 4 unit. Okey, anak-anak pelajar boleh melihat pergerakan titik hijau tersebut dan seterusnya kita melukis lokus Q di dalam SATA. Okey. Lokus Q telah terhasil dengan diwarnai warna hijau. Okey, seterusnya kita tanda ataupun menjawab persoalan dengan menandakan titik persilangan antara lokus P dan lokus Q.
Tapi sebelum itu, anak-anak pelajar perlu melabel setiap lokus yang telah kita hasilkan. Okey, dan akhir sekali kita tandakan titik persilangan di antara lokus Q dan lokus P. Okey, di sini ditandakan markah-markah yang akan kamu perolehi hasil daripada soalan yang telah dijawab, iaitu kamu akan dapat 1 markah pada lokus P, 1 markah pada lokus Q dan 1 markah pada persilangan. Seterusnya, kita akan membincangkan soalan yang kedua. Soalan kedua lebih panjang berbanding dengan soalan yang pertama. Soalan kedua melibatkan 3 lokus. Sama seperti soalan yang pertama, soalan kedua juga meminta pelajar-pelajar menandakan simbol bulatan bagi persilangan di antara lokus X dan lokus Y. Okey, ini adalah rajah yang menunjukkan segi 4 tepat ABCD yang berpusat di O. E, F, G dan H masing-masing adalah titik tengah bagi AB, BC, DC dan AD. Okey, pada soalan ini akan melibatkan 3 lokus iaitu X, Y dan Z. Okey, bagi soalan yang pertama, lokus X dengan keadaan OX sama dengan OE. Di sini O itu adalah pusat ataupun titik bagi suatu bulatan. So, lokus di sini adalah berjarak OE dan lokus yang terhasil adalah bulatan. Okey, seperti yang anak-anak pelajar boleh lihat, bulatan yang terhasil berwarna biru. Bulatan yang dihasilkan juga perlu menggunakan jangka lukis. Untuk lokus yang kedua iaitu lokus Y dengan keadaan AY sama dengan DY. Di sini Y adalah merujuk kepada lokus. So, yang tertinggal adalah A sama dengan D. Okey. A sama dengan D. So, anak-anak pelajar boleh melihat lokus yang terhasil adalah suatu garis yang membahagi titik A dan D. Okey, lokus yang terhasil adalah yang berwarna hijau. Okey, untuk yang ketiga, lokus Z dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik C. Kalau dilihat di sini, anak-anak pelajar perhatikan, titik A dan C akan menghasilkan perpenjuru. So, lokus yang terhasil juga adalah suatu perpenjuru. Lokus Z yang terhasil adalah garis yang menghubungkan di antara titik B dan D. Garis yang terhasil adalah berwarna merah, mewakili lokus Z. Seterusnya, bagi menjawab kehendak soalan, tandakan simbol bulatan kedudukan bagi semua persilangan lokus X dan Y. Untuk soalan terakhir ini, hanya melibatkan lokus X dan Y, iaitu lokus yang berwarna biru dan juga berwarna hijau. Okey, anak-anak pelajar tandakan persilangan. Okey, melihat kepada soalan, terdapat 2 tempat persilangan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Diharapkan ilmu yang dikongsi di sini dapat memberi manfaat dan lebih kefahaman kepada anak-anak pelajar berhubung dengan lokus dalam 2 dimensi.